Topik ini adalah topik yang kedua, di mana semalam, atau bukan semalam, hari Selasa, kita dah cerita mengenai pembentukan objektif. Trading is not a hobby. Trading ni bukan hobi. Dan apa yang anda, kita ni lain-lain tau. Anda tak dapat apa yang anda cari dalam trading ni. Anda boleh belajar teknik semua dalam dunia ni. Tak ada masalah. Tapi apa yang anda cari adalah apa yang sesuai kepada anda. Dan ultimately, anda nak cari cara anda trade. Your own trading style. Anda nak fahami benda tu. Lagi lama anda trade, anda sebenarnya belajar pasal diri anda tau. Kalau anda faham benda ni, then anda boleh pergi lebih lanjut dalam bidang ni. Kalau tak, anda akan sekejap teknik ni, lompat pergi sini, lompat pergi kanan, lompat pergi kiri. Trading sistem anda sendiri. Ultimately, itu yang anda cuba cari. Syarat dia adalah benda berikut. Ini kena complete. Maksud complete kat situ, dia ada kaedah entry, kaedah exit, kaedah manage. Tak ada SL, jangan pakai. Kita lah teknik apa pun. SL tak ada. Kita tengok chart. Sempat kau tekan. Percayalah berapa kali kita dah kena, dah lost anda hold lagi. Tak dapat nak keluar sebab kalau keluar sekarang ni rugi banyak sangat. Kalau selagi teknik, selagi bila anda jangan, paling simple lah jangan pakai market execution. Faham? Nak trade, belajar guna stop order, belajar guna limit order. Selagi tak pakai benda tu, anda tak akan dapat cerita risk management. Tak ada cerita 1%, 2%, $10, tak ada. Sebab engkau entry dulu, letak lot, baru cari stop loss. Ataupun baru nak type stop loss dia. Tak adanya. Dia tak akan dapat cerita risk management. Selagi anda masuk, bang, saya trade M1, tak ada salah. M5, tak ada salah. Belajar guna limit order, belajar guna stop order. Elakkan guna market execution. Anda nak cari, nak guna teknik, anda belajar pakai benda tu. Jangan, kalau saya guna confirmation, macam mana bang? Sebabnya kena tunggu confirmation. Baru saya enter. Okey. Dan saya enter tekan bila berlakunya pin bar contohnya. Ataupun apa benda ni? Engulfing. Okey. Ni contoh kaedah meletakkan, katalah ini merah. Ini merah. Okey. Dan anda tunggu engulfing contohnya. Okay. Berlakulah engulfing. Ini hijau. Okey. Jadi macam mana anda enter menggunakan limit order? Price dekat sini sekarang. Kalau anda gunakan limit order, letakkan limit order anda separuh daripada candle tu. Stop loss bawah ni. Contohlah. Kalau anda gunakan stop order, anda letakkan 10. Ni price sekarang, current price. Okay, tutup, anda letakkan stop order 10 pip di atas. Itu kalau anda gunakan confirmation. Jangan sekali-kali tekan, candle close, tekan. Jangan buat begitu. Anda tak akan dapat menggunakan risk management. Tak ada. Selagi market execution, selagi tu engkau terlayer 18. Faham? Tiba-tiba tekan 5 kali. Belajar guna cari candle tersepit di 2 time frame bawah. Mana-mana.
Belajar guna limit order, belajar guna stop order. Selagi anda menggunakan market execution, tak guna cerita pasal risk management. Tak guna. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak akan ada proper risk management. Tak ada. Kecuali anda gunakan EA yang calculate direct anda punya risk. Ada jual kan yang keyboard tu kan. Nah, maksudnya bila anda enter, dia terus letak stop loss, kira berapa. Anda, dia kira lot size untuk anda. Lot dia tentukan. Ada yang keyboard jual tu. Okey. Jadi, dengan adanya, ini yang anda cari. Anda cari kaedah trading yang sesuai kepada anda. Dalam trading tak ada orang betul. Yang ada adalah apa yang sesuai. Cuma anda tahu siapa anda, time frame yang sesuai. Kalau anda dapati trading ni menyebabkan anda tengok chart siang malam, tengok wayang pun bercahaya. Saya benci kalau duduk dalam panggung malam NFP. Ada je trader dalam tu. Tiba-tiba bercahaya. Kita nak tengok muka pelakon. Muka apa, cerita Gaban ke, cerita Satria Baja, Baja Hitam ke kan. Ada wayang dia. Cerita Clash of Clans Netflix ke kan. Tiba-tiba NFP. Ikut trade waktu tengok wayang apa hal. Nampak buka MT4. Aduh, menyesal aku duduk belakang dia ni. Tak nampak apa, cahaya. Muka ahli syurga, muka. Faham? Tak, apa yang anda buat, apa juga teknik yang anda ada sekarang ni, tulis. Teknik A, teknik B, teknik C. Kalau anda dah ada sampai Z, 26 teknik kau. Tulis. Ada tak elemen-elemen entry macam mana, arah ke mana, exit macam mana, SLTP ada ke tak? Dan kalau kita tengok chart, bagaimana kita mengurus dia, tutup paruh, or whatever. Baling kasut. Lepas tu kau nak balik, kasut tak ada kali. Buat apa baling kasut? Ambil kasut dia, baling dia. Tuliskan. Tak ada teknik yang tak bagus. Semua teknik cuba untuk mencari keuntungan lama. Ya, teknik tak bagus. Teknik yang tak lengkap. SL tak ada, TP tak ada. Ada entry je. Lepas tu, sampai juling tengok market. Yang hadir sesi tak tahu kesatria baju hitam. Tak tahu tak apa. Kita simpan untuk kita sendiri. Kita jaga kita. Okey. Apa juga trading ni benda, ini bagi yang dah penyakit. Yang dah trading lama, kan, buat benda magic sentiasa. Faham? Untung, kau bagi balik semua kat market. Untung, ada withdraw, untung mengatasi rugi katanya. Mana ada untung? Rugi tu banyak lah. Ataupun yang muncul sekali-sekala trading. Ada duit, aku trade. Tak ada duit, aku tak trade. Kalau itu menjelaskan siapa anda, buat benda ni dulu. Sebab anda banyak teknik. Gaban. Kan? Anda banyak teknik, tuliskan. Lepas tu, nombor 2. Bila anda dah ada sistem ni, anda test out your system. Demo. Ramai akan mencebik sebut demo. Depo sikit lah bang. Ataupun cikgu-cikgu yang tak apa, depo sikit. Minta cikgu tu sponsor. Apa, tak ada feel. Kau depo sikit, baru kau trade pakai teknik ni. Kau tahu feel market sebenar. Saya kalau dengar benda tu, kan, kalau saya lah student dia, saya minta macam ni. Sponsor lah account. Murid manis sikit. Dah dia suruh manis, dia suruh kita depo kan. Jangan letak duit selagi anda tak tahu prestasi sistem dagangan anda. Ayo, apa itu Gaban? Alah, 0.02 saat. Dia bertukar, 0.02 saat.
Test out your system. Dapatkan berapa kali dia entry yang anda boleh trade. Tradable setup. Semua ni penting untuk anda bila anda nak jelaskan objektif anda. Sebab selagi anda tak tahu keupayaan sistem anda tak akan dapat nak cerita pasal risk management. Entry berapa kali? Entah, bila dah set up, saya entry bang. Yelah, sebulan berapa kali kau enter? Kalau saya cuti, banyak kali saya enter. Kalau tak bercuti, tak enter bang. Hai. Dia macam anda tengok kedai goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang, pisang goreng. Sama lah tu. Kan? Sekejap buka, sekejap tutup. Memang tak ada. Lepas tu macam mana macam mana nak konsisten? Kau buat benda tak konsisten, macam mana nak konsistensi? Memang tak ada. Trading tak dapat diharap. Aku perlu duit, aku trade lah. Tengah terdesak, kau pergi depo. Untung, nasib baik. Untung. Kalau rugi, rugi sikit dari itu. Kau bukan trading. Itu bukan trading. Itu cuba nasib. Fikirlah hukum dia. Tanpa benda ni, anda tak akan dapat bina objektif yang sesuai kepada trading system. Zaman Piramli. Piramli meninggal waktu tahun saya lahir. 74. Piramli meninggal tahun berapa? 74 kan? Tahun saya lahir. Tanpa mengetahui sistem anda akan buat objektif trading nak buat duit. Berapa? Sesuaikanlah kepada modal. Berapa modal anda? Jadi bila cakap ni objektif, berapa modal? Bila mengetahui modal, baru dapat set berapa anda punya target profit. Berapa anda punya limit kepada kepada drawdown. Berapa ni? Dia tak akan dapat nak cerita risk management tanpa anda tahu prestasi sistem. Mustahil. Kau belajar teknik, lepas tu kau terus depo. Lepas tu depo 100. Masuk, dah cukup bayar iuran kelas itu. Astaghfirullahaladzim. Test dulu sistem. Jangan depo. Jangan depo. Kita buatkan XM ni. Saya bagi tahu anda jangan depo tau. XM tak suka tu. Lah, business broker, dia nak anda semua depo. Bagi saya, depo bila anda tahu apa anda buat. Sistem kau sendiri berapa kali trade pun kau kata ikut kepala kita bila ada job. Sebabnya anda cuba trade. Yang trade tu teknik anda, bukan anda. Faham tak? Barulah anda dapat set kepercayaan. Ni adalah kepada berapa modal dan masa. Bilanya anda nak capai. Jadi faktor bila ni akan bergantung kepada sistem anda. Sistem anda entry setahun 12 kali, kan? Performance dia 50%. Ada menang, ada 10 kali 12 kali entry, 6 kali loss, 6 kali menang. Risk reward. Kalau risk reward bagus, masih boleh buat duit. Tak tahu kali. Gold fly. Dan barulah anda dapat melaraskan your belief ataupun kepercayaan. Sambil anda buat benda ni, sebab ini akan ambil masa bertahun, iaitu penetapan objektif tadi. Ini akan ambil masa lama tau. Dan akan bertukar bergantung kepada keadaan kewangan anda. Anda banyak duit, anda boleh ambil risk banyak. Anda punya active income yang banyak dan perbelanjaan yang sikit, anda boleh ambil risk yang lebih banyak. Di sinilah sambil anda membina objektif dan test sistem anda, dan anda laraskan kepercayaan supaya sesuai. The thing is,
kebanyakan trader, they work on this side only. This side only. Dia tahu sistem dia, mungkin dia tahu, tapi dia tak pernah tahu berapa. Dan anda buat proper lah, kita nak cerita proper apa yang anda perlu buat. Dan bina objektif yang jelas. Apa, aku nak berapa, sistem ni boleh buat berapa. Dia mesh, pakai. Dan laraskan kepercayaan anda. Kebanyakannya stop dekat sini. Dia stop dekat sini, trading system, dan bertukar-tukar lah, cari sampai dia muak nak trade dah. Dah tak ada duit dah. Sama ada duit dah tak ada, ataupun dia dah terkena kan. Broker masalah ke, dah untung tak boleh withdraw ke, prop trading tak ada lagi ke, apa ke kan. Dia dah terkena, ataupun kena apa kan. Dah muak dah nak trade. Dah lalas dia berhenti lah. Ramai yang akan melalui that cycle. Average-nya kalau anda trade, starting tak ada orang trading anda cuba sendiri 3 tahun. Itu lazim timeline. 3 tahun dah tak nak dah. Ngarut lah. Aku itu untung lah kan. Lepas tu rugi balik. Itu cerita biasa. Itu lazim. Jadi bila anda menulis objektif anda, apa anda buat? Try tulis objektif. Maksudnya macam ni. Contoh objektif. Saya ada modal, ni contoh. Saya ada modal sebanyak, I'm not talking about berapa banyak anda depo. I'm talking about berapa anda peruntukkan untuk bisnes ini. Saya nak test dulu bang. Saya bermodalkan US dollar 100. Ni cerita banyak. Ni cerita banyak jadi kartun. Cerita kartun. Kau nak buat berapa dengan 100 tu? Oh, saya cuba nak bina sampai 500. Bila? Bulan depan. Kau try buat letak tu dalam bentuk message your mother ke, your father ke, orang yang boleh marah anda. Anda tengok dia kata apa. Saya tak kata mustahil, tapi benda tu tak boleh diulang. Benda tu luar dunia. Jadi nak letak berapa US dollar 100? Dalam tempoh berapa lama? Jadi balik kepada sistem tadi. Apa keupayaan sistem anda? Ramai tak dapat jawab soalan tu. Kalau keupayaan sistem anda adalah menjana sebanyak 10% ataupun berapa R multiple dia, whatever lah. Berapa anda punya sasaran keuntungan? Kalau rugi macam mana? Satu cara ni, anda boleh test out. Anda boleh katakan, saya cuba untuk start dengan $100 dahulu. Sekiranya $100 ni, saya boleh mencapai sebanyak US dollar 20 punya keuntungan. Itu 20%. Dan dalam tempoh 3 bulan. Takkan 3 bulan depo 100 dapat $20 je bang? Macam mana nak kata? Susah jumlah ni. Kalau ini boleh dibuat, anda start dengan jumlah ini. Next portfolio anda. Kalau ini menjadi dalam tempoh 3 bulan, then aku cuba untuk benda ni pula. Dan jumlah dia jadi US dollar 200. Timeline yang sama. Kalau ini, dia cerita dia anda besarkan modal. Bukannya ambil risiko lebih tinggi. Risiko dia tetap sama. Anda limitkan dia. Anda besarkan modal. Itu je dalam bisnes. Then you are talking about 2,000 US dollar. Bukannya anda work, letak sikit, engkau berniaga cara sikit. Kalau dia boleh menjadi, cari modal, besarkan modal. Itu dia. Parameter lain kekal.
Cumanya daripada sudut percentage-nya tadi. Dan nak buat duit kena ada duit. Itu je. Dia tak ada duit. Kau nak itu jadi judi. Itu je. Tak ada duit, aku nak buat duit dengan trading ni. Berniaga ni perlukan modal, kan? Itu dia. Tak ada cerita kartun. Tak ada cerita 100 aku cuba nak grow jadi 500 dalam masa sebulan. Kau tengok berapa lama ikon tu boleh bertahan. Ada, memang ada. Boleh grow. Kebanyakan cerita macam tu, mana orang tu sekarang ni? Apa kali? Tak payah cerita. Kalau nak cerita trade balance, cerita the interbroker balance, alah. Saya kat sini dah bertahun kali. Dan saya boleh ceritakan banyak lagi cara dia. Hedging, alah. Dan daripada apa commission IB, daripada alah banyaklah. Banyak caranya kali. Sebab long run ni dia tak jadi. Itu je. Hmm. Kenapa kita selalu nampak kali, bila modal besar dia akan cerita pasal risk management. Bila modal kecil, tak apalah. Masalahnya, anda kumpul bad habit tadi semasa anda sedang trade akaun kecil. Dan percayalah benda tu akan dilakukan bila anda melakukan apa? Bila anda pegang portfolio besar. Mula-mulanya anda akan kata risk management. Risk management. Bila nampak balance tu banyak. Alah, itu dah dah jadi norm, dah normal sangat. Cerita sedih tu kalau anda tak pernah buat, itu terlalu banyak dalam bidang ni. Mula-mula je. Okay, 100 aku grow dulu. Bila grow nanti dah jadi 1000, aku jaga risk management 20% je. Setiap entry 2% katanya. Tak adanya. Mula-mula. Masalahnya dia enter, dia kata dia risk berapa persen tadi. Lepas tu dia pergi layer tengah float. Float tak ada stop loss. Lama nak cut dah tak dapat, dah 400 dah hilang. Dah 40%. Lepas tu dia cerita recovery. Nasib baik pergi sekali, banyak sekali. Tak nasib baik licin. Perkataan digunakan nasib baik. Sebab ramai suka berjudi, itu kenyataan dia. Bidang ni tak dapat dipisahkan dengan berjudi. Itu je. Siapa kata judi tak ada risk management? Risk management dalam trading adalah daripada dunia gambling. Itu dia. Martingale, anti-martingale, pyramid, base system. Apa? Semua tu daripada apa? Daripada gambling punya ni. Siapa kata orang berjudi tak ada risk management? Saya ada seorang kawan, dia memang dululah dekat Kuching, jadi lama dah tak jumpa dia. Dia memang professional 4D buyer. Saya pernah cerita kan. Dia ni lah. Dia punya risk management, dia boleh hidup dengan beli 4D je. Dia ada kod dia lah. Siapa main 4D tu tahulah kod sebelah kiri tu. Saya pula dengan tengok Lucky Pick kan. Masuk kedai 4D ada Lucky Pick depan tu. Nombor tu beli dulu, tengok kod first price. Tak ada. Siapa kata dalam trading tak ada orang main tembak? Ramai yang main tembak. Dia siapa kata tak ada teknik? Saya tak berjudi bang. Saya ada teknik. Orang berjudi lah banyak teknik. Kan? Sama lah anda main apa ni dah blackjack dah 20 anda tak ambil. Itu je. Siapa kata dia tak perkataan selalu dipakai saya tak berjudi sebab saya jaga risk, saya ada teknik. Orang berjudi tak ada teknik, tak ada risk. Anda bercakap dengan orang yang retail yang main-main pergi beli 4D ataupun berjudi. Cuba anda tengok professional gambler.
Dia punya risk management macam mana. Dia punya teknik macam mana. Ada buku setiap. Kita pula, saya tak berjudi. Sebabnya risk management, risk jaga. Ada teknik. Tak. Yang beza dia ketagihan. Yelah. Kalau kaki judi akan faham. Sebab ramai yang mempunyai mentaliti macam tu. Kan SMB, dia kata dia tak berjudi dalam trading sebabnya dia ada teknik. Dia jaga risk, jaga duit. Tak berjudi katanya. Yang kau panas bila masuk tengah float tu semua tu judi. Tu tanda-tanda ketagihan. Faham? Sebab itu, bila loss, bila anda letak kecil-kecil, loss anda tak rasa. Bila anda win besar, bila ni anda... Sebabnya anda tahu itu faktor nasib. Apa beza dengan judi? Satu lagi adalah ketagihan. Dah berapa hari tak enter ni. Tak ada set up lagi ni. Faham? Itu tanda-tanda berjudi. Simple. Itu tanda berjudi. Kalau itu sudah menggambarkan anda, tengok balik kepada trading anda. Apa masalah dia? Ketagihan tu. Ketagihan itu adalah perbezaan di antara trading dan gambling. Memang kebanyakan teknik dalam trading, risk management khususnya, adalah teknik judi. SMB. Sebab melibatkan wang. Martingale. Anda pergi tengok apa itu martingale. Anti martingale. Apa itu? Jadi kalau saya guna martingale, anti martingale saya berjudi. Saya tak katakan itu. Itu memang teknik risk management. Penggunaan equity. Tetapi apa yang saya katakan adalah perbezaan dia bukannya kepada teknik risk management. Bukan kepada teknik. Perbezaan di ketagihan. Itu je. Dan anda tak tahu nak stop. Anda tak tahu bila. Setiap yang kita buat kena ada limitation dia. Sebab itulah meletakkan objektif dan punya kepercayaan yang betul kepada trading ni amat-amat sentral untuk anda berdagang. Itu je. So, di sinilah apa yang anda patut buat. Buat benda ni. Seriously. Anda nak berubah ataupun anda dengar sisi saya tak faham bang. Risk management, position sizing model tak faham. Elliott wave mengarut lah bang. Pening kepala saya nak tengok kan. Dia kata baru, saya minta lah anda sekurang-kurangnya ambil benda ni. Tak faham market dynamic, tak faham fundamental. Saya tahu MA close 5, 10 saya buy. Kau pakailah cara tu. Tak ada masalah. Semua teknik cuba untuk membaca market. Okay, tak ada masalah. Lagi simple teknik anda, lagi senang anda faham, lagi bagus teknik tu. Itu je. Kau ada teknik payah-payah pun kau tak pakai, tak reti pakai pun tak guna. Dulu waktu genting kasino baru buka, mana ada. Saya pernah masuk kali tahun 81. Bukan saya masuk lah. Bukan saya masuk. Orang tua masuk. Kita masa kecil lagi kan. Kita main lah dia punya yang letak duit. Main motor tu. Main motor lepas tu Atari kan. Ada yang tembak-tembak. Spaceship apa dah. Tahun 81. Ramai ya. Dulu dia tak ada restriction. Oh tu genting yang baru buka sekarang. Genting baru. Genting tu dah lama kali. Alah tengok yang Texas Poker apa semua yang online tu ada. Tengok cara dia orang. Probability. Trading ni is a game of probability. Tengok dalam ni bila dia letak ada double ace. Oh ni lagi besar. Semua is a game of probability. Yes. Beza dia cuma ketagihan itu je. So,
Apa anda buat? Tuliskan. Buat benda ni tiap-tiap minggu. Mula-mula ni untuk 3 bulan pertama, tuliskan dia. Tuliskan kepercayaan anda. Apa juga, saya percaya trading ni boleh buat duit. Apa anda boleh? Duk hilang duit ada lah. Tulis. 2000, itu genting yang baru sekarang ni kali. Genting tu dah lama. Sebelum-sebelum tu dah ada lagi. Saya first time dulu-dulu kan, orang tua bawa melancong, naik bas. Kita orang dari Perlis, dari Johor, naik sampailah ke Penang. Berhenti dekat Genting dan bermalam dekat situ. Dulu-dulu punya melancong kan. Dan apa dia, orang tua semua masuk kasino. Dulu-dulu boleh. Yang version Genting sekarang ni, itu dah renovate, dah baru dah. Saya belum pergi lagi. Sebabnya kalau pergi situ, ramai sangat orang. Last saya pergi tahun 2017. Bila dah? 2016. Wife saya dengan anak. Lukis anak aku rupa macam bahim pendek. Okay. So, tuliskan benda ni. Seriously. Anda tak dapat apa dalam saya punya sesi, buat benda ni. Buat dia mula-mula 3 bulan pertama, buat dia tiap minggu. Lepas 3 bulan tu, sebulan sekali buat. Lepas tu 3 bulan sekali. Kalau boleh maintainkan tiap-tiap at least 3 bulan sekali. Saya buat tiap minggu. Cukup tiap kali anda ada 4 set, anda lihat kepada apa kepercayaan yang berguna, apa kepercayaan yang anda rasa menghadkan anda. Contoh, saya seorang scalper, jangan hadkan diri anda. Dan lepas tu laraskan dia. Kenakan dia kepada apa yang standard dalam bidang ni. Dalam bidang kita ni, setiap orang punya kepercayaan berbeza. Tapi ada yang standard. Bertanggungjawab kepada prestasi diri, objektif yang mendalam, anda patut ambil risiko. Trading memang risiko pun. Dan memahami ada risiko. Kalau anda kata tak ada sistem yang 100%, sebab anda tahu dia ada loss. Anda tak teknik, tak ada loss, bang. Senang. ASB. Penyesuaian kaedah kepada jenis pasaran, mencapai menerusi model size posisi, bukannya dengan lagi banyak entry. Teknik anda percaya dia punya kelebihan ke atas pasaran. Dan juga masuk market mudah, keluar market yang anda akan complicate. Letakkan SLTP, dan itu adalah teknikal. Teknikal anda patut tekankan kepada kaedah mengurus. Kalau untung tu jangan cepat sangat tutup. Dan kalau rugi tu tutup. Kalau anda tengok cat, alamak, tutup. The moment anda kata, the moment dia kacau anda punya jiwa, tutup. Jangan pegang. Analisa baru. Itu je. Dia nombor 1. Alright. So, rasanya itu sahaja kita punya sesi. Lain-lain ni anda boleh baca. Nota semua ada dekat website. Bukan website SM. Website yang edit with Dynamics tu. Boleh download semua nota ni. InsyaAllah kita akan bersama lagi besok. Di mana besok saya nak fokus a bit more kepada soalan semalam tu kali market type dan juga risk management, position sizing. So kita akan lihat topik berkenaan sekali lagi pada esok. Kita ada 2 jam besok, kita boleh fokus lebih dalam lagi besok. Okay, labur sistem, ingat soalan tu type esok kali. Sesi saya 7 sampai 9 juga. Okay, labur sistem dengan sistem